Aku tak tahan dah lah. Mestilah kau boleh tengok kita orang. Kita orang semua pandai nak bernafas, tahu tak? Tapi macam aku nak mati je. Macam nak mampus je. Tapi tak apa. Kau kena kuatkan diri kau. Tengok kau ni dalam macam katoi. Betul tu? Betul tu. Kau diam. Okey. Okey, sekarang warna biru. Oh, macam kenal je tu. Macam kulit aku. Oh, sekarang warna merah macam nak termuntah. Wah, oren. Kuning. Tengok sekarang. Tadi warna biru. Tadi warna hijau. Hijau tu rumah suka aku. Nampaknya dia cuma boleh buat 4 warna je. Aku kenapa aku seorang je? Kenapa tak kau orang? Sebab kita dah pernah cuba. Kinga percaya dah gelap. Ragatan rambutnya ke atas. Dan Kinga girl dia pusing-pusing. Dia ni straight kepala otak kau. Tak, korang ni kan dah pernah buat sebelum masa aku ada. Yelah. Tengok, kita orang ni kan dah pandai. Cuba tanya diorang tu. Hebat kan kita orang? Kau tanya dengan siapa, ha? Dia tanya dengan hantu tu. Mari kita mulakan adventure hantu. Atau petualangan hari ni adalah The Mystery Hantu Kak Lima. Tapi aku tersalah cakap tau hari tu. Tapi ini yang baru pula. Ini adalah serang gila di rumahnya. Tapi korang berhati-hati tau. Ada hantu Kak Lima yang besar gila macam nak mampus. Walaupun dia suka aku, kita akan makan. Mana Zubel? Alamak, penat je aku buat adventure ni. Lepas tu dia tak nak pula. Tapi mana diorang tu? Mampuslah kau. Dah hilang. Diam kau. Tapi sebenarnya kan kita dah buat hari tu hantu-hantu. Faham tak? Engkau kita nak buat lagi. Seram lagi. Tapi sekarang korang kena masuk ke portal untuk pergi rumah tu. Oh yes. Ini pertolongannya macam tak seram sangat rumah ni kan. Betul kat Bob ni. Kita boleh berlawan dengan hantu tu. Ya, tapi dia cakap kan badan dia kedapak besar, tahu tak? Kalau kita nak kalahkan ini macam mana? Kalau kita ada shotgun kan senang. Buh! Tengok. Kau pun takut. Ataupun kau takut dengan vacuum ni. Kau ni SAT nanti dia. Kau ni siapa nak tanggung? Alah, sikit je pun. Korang nak kenapa? Tengok tu, korang ada dengar sesuatu. Hai semua, aku adalah hantu Kak Lima. Aku anak dia. Tak, macam mana aku nak pasangkan balik mata aku ni? Oh, senang je kau pergi rumah. Aku kan doktor, biar aku tolong buat. Macam mana? Alah, senang tercabut. Tak apa, kita akan buat sesuatu yang pintu sangat menarik. Itu pintu sangat meriah. Wow. Pintu yang kedua itu adalah pintu seram. Untuk Subel. Siapa dah ready untuk masuk? Kenapa kau vacuum je? Dah dihantu kan? Mana boleh macam tu? Pintu yang mana kita nak guna ni? Tak tahulah. Yang ni. Kau ni dah gila ke? Oh, jom kita pergi bawah tu macam slide. Jangan tarik aku. Jangan tarik aku. Kita selamat. Diorang tak selamat. Zubel. Oh, Zubel. Aku nak bawa engkau pergi adventure baru. Aku tahu. Kau nak apa? Kacau aku je. Jangan macam tu, Zubel. Aku nak kau buat adventure tu. Kan aku dah penat buat untuk kau seminggu tau. Untuk makan sehari. Eling kau buat pun tak hebat. Tak hebat. Mari sini aku tolong kau. Okey, apa perasaan kau, Zubel? Tak nak lah. Aku nak pergi dulu. Wah, jangan lari mana-mana. Mari sini aku tolong kau. Aku sebenarnya tak nak pergi adventure. Walaupun adventure kau tu tak best. Macam pengalaman tu. Pengalaman aku sangat banyak untuk fikirkan otak aku. Dan sekarang ni, gunakan otak kau untuk integriti untuk tu. Senang kan? Tak senang pun. Diamlah kau. Aku nak kau buat adventure sangat-sangat menarik. Macam peperang ke, perang Israel ke.
Alamak. Aku nak kau buat peperangan. Macam mana? Okey tak lukisan ni? Buruknya. Wow. Astagfirullahalazim. Kita kat mana ni? Kepala diorang dah kena potong ke? Macam dah kena korban. Kepala aku sama. Macam Sigma weh. Sigma tengok mukanya macam buruk. Korang mari dengar. Kita adalah monster di sini. Korang jangan bermain-main di kawasan ini. Atau anda nak hidup ataupun anda nak mati. Macam je muka dia. Cuba tengok betul-betul. Mungkin ada sesuatu kot. Anda akan menghayati oleh monster yang sangat menyeramkan. Macam mengerikan. Walaupun kita diperangkap di sini. Tapi tak apa. Aku ada idea sikit. Ada apa tu Kinga? Tanya cepat. Apa kata kita keluar ikut mana-mana ke? Pintu apa ni? Lah pintu tembok rupanya. Alamak. Macam mana kita nak lalu? Oh, ada lift lah. Jom kita cuba naik lift. Susah betul lah nak buka benda ni. Macam mana kita nak buka? Susah tu tak? Apa dalam ni? Apa? Kau jangan buat aku terkejut Anda telah masuk perangkap. Anda akan kena tutup lampu supaya gelap hidup korang. Gelap pun gelap lah. Aku tengah cari barang. Macam tak boleh percaya je. Dia boleh kan nak tutup tu. Anda telah masuk perangkap. Anda akan mati di ruangan ini. Woi, janganlah macam tu, weh. Janganlah macam tu. Jumpa. Kat mana ni? Aku dah cakap dah. Dia tak tipu. Sekarang ni macam mana? Kau ada flashlight? Tak ada. Kau ingat tak? Aku tak buat telefon dah. Kejap. Flashlight tu kan guna telefon ataupun tu. Tak payah sambung lah kau. Sekarang ni, jomlah kita cari jalan. Jalan mana kita nak ikut ni? Aku tak ingat. Kalau kita sepak apa-apa nanti kan? Aku pun dah lupa lah. Apa kata ikut jalan sana? Macam mana? Okey tak? Kan? Bisa lah muka jatuh. Okey, jom lagi ke aku. Tek. Kat mana kita ni? Kita ni macam dah keluar je. Dah keluar apanya? Tengok, aku rasa macam ada rumput. Rumput apa? Rumput dah keluar lah. Oh, rumput. Rumput mana ada dalam rumah? Tahu lah rumput ada dalam rumah. Kalau macam kita dah keluar kan? Betul lah juga. Aku rasa macam ada rumput, ada batu. Macam kita tengah jalan. Apa maksud kau? Tengok ke atas tu. Atas, bawah. Tengok. Aku tengok macam ada sesuatu yang sangat seram. Apa tu? Wah! Allah. Kita bukan kat luar lah rupanya. Kita ada kat dalam. Weh, baik kita lari. Alamak, kunci dah stuck. Weh, kunci jatuh pula. Cepat Bob ni, cepat. Cepat Bob ni. Sabarlah, kunci tu tiba-tiba hilang. Macam mana nak buka? Oh. Wih, berbuih-buih. Macam water park. Kinga, pintu dah buka. Kinga, jangan mati. Keluar. Betul juga tu. Cepat lari. Selamat tinggal. Jom kita naik atas. Kenapa tak naik atas ni? Rosak ke? Weh.
Weh, rosak ni. Weh, aku nak naik atas. Naik! Kau hajar kau Kau memang tak nak pergi adventure terus ke kau? Tapi aku ada satu cara untuk kau pergi adventure dengan betul. Kau kena buat semangat. Aku macam mana nak buat semangat? Kau tu cakap aku straight lah. Apalah. Kau memang straight. Kau memang kena fokus kat otak kau tu. Otak kau tu dah lah banyak mak tu tak? Mak tak lah. Matahi lah. Dah sekarang ni aku malas adventure. Adventure pun sama lah. Penat lah aku macam ni. Hei, kau tak ada boleh buat apa-apa. Adventure sangat bagus. Oh, aku sangat berfikiran. Sangat otak. Kami ada sesuatu untuk kau. Lah, kotak tu. Nak buat apa dengan kotak tu? Kotak ni boleh membantukan kau. Membantukan apa? Membantukan apa? Membantukan kau jangan patah tangan. Patah tangan? Betul lah juga dia apa cakap tu. Aku kena patah tangan. Pak. Tapi ada tak tangan yang logik sikit? Macam 4 jari ke 5 jari ke? Aku ada 3 jari je. Oh, boleh. Kau nak 5 jari Nak 5 jari untuk 4 jari. Aku ataupun bagi jari tu kat gigi aku ni. Ha? Tak boleh. Aku tak nak bagi gigi aku ni kat kau. Boleh? Jangan macam tu Apa macam ni? Jangan glitch. Aku punya ada. Biar aku salin untuk kau. Nak jadi 5 jari. Iaitu lebah. Itu lebah bukan gigi. Jatuh lagi. Kita kat mana sekarang ni? Aku pun tak tahu. Jangan tanya aku. Ada orang mati. Apa ni? Kami adalah seorang yang sangat mengerikan. Walaupun kami terperangkap di bawah ini, kami tak dapat bernaik atas. Pelik betul diorang ni. Kenapa tak sangka ke nak naik? Walaupun anda terperangkap, anda akan kena rasuk dengan racun yang aku bagi ni. Racun? Racun apa tu? Orang tu bergerak lah. Tak ada pun aku tak nampak apa dia bergerak. Ada shotgun lah. Kurang ajar betul tengok muka dia. Sekarang ni bot ni macam mana? Aku tak tahu. Jomlah kita ambil shotgun tu. Pakcik, jangan bangun ya pakcik. Saya nak ambil shotgun. Kepala otak kau. Terima kasih. Peluru tak ada. Macam mana ni? Tapi tak apa. Kita guna Unlimited. Ada sumur. Sumur apa tu? Apa benda tu? Wah. Hantu tak ada kepala. Baik. Wah. Alamak. Maaf. Kinggal. Macam mana ni Kinggal? Alamak. Kita cuba tembak. Tembak Kinggal. Aduh. Tembak Kinggal. Oh. Mantap lah. Sekarang ni macam mana? Anda akan melawan satu monster. Iaitu anda sendiri. Aku pusing kepala. Allah. Inilah monster terakhir anda. Korang tak boleh tahu. Diorang, ia adalah halimunan. Lepas tu kita tak boleh nampak dia lah. Apa ni? Sekarang korang dah kena perangkap. Tolong, lepaskan. Lepaskan. Weh, aku tak nak mati. Tolong.
Terima kasihlah Mak Kalimah. Nasib baik kau tak ajak sangat. Sedap betul Nescafe yang kau buat ni. Nescafe bukan. Ini adalah Nescafe panas. Bukan Nescafe ais ya. Tapi rasa sejuk je. Lepaskanlah. Dia suka buat perangai. Walaupun tengok dia beka anak aku sampai dia kena ikat macam tu. Macam dia kena ikat macam bulan puasa. Yelah. Tapi kita orang nak pergi dulu ya. Terima kasihlah bagi kita orang minum. Tak ada apalah. Bye Mak Kalimah. Bye-bye. Lepaskan aku lah. Sekarang ni kita kena tunggu diorang je. Congratulations. Congratulations. Kenapa pula ni? Kita tak selesai lagi. Benda lah. Tengok Bob ni nak Kiga tak keluar lagi. Macam mana kita nak keluar? Aku rasa kita kena tunggu diorang dulu kot. Weh, aku dah tak larat dah weh. Apalah kena bagi adventure macam ni. Tengok kita dah macam dah tak ada jalan lain tu tak. Alamak, matilah. Ya Allah. Jangan risau weh. Kita ada cobaan lagi sekali. Tapi kau ada sesuatu cadangan yang sangat bagus. Apa ni orang apa? Weh, jangan masuk weh. Nanti kau kena rasuk. Tengok tu. Macam berudu. Tengok, mata kau senang kan? Tengok. Tung 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 tung. Macam tak ada apa-apa je. Pop ni, pergi ambil mata aku kejap. Sekejap je. Tengok mata aku tak jadi minion bodoh. Kau ni mencarut je lah kerja kau. Weh, jangan masuk. Weh, Bob ni jangan macam tu deh. Bob ni jangan rasuk aku. Bob ni. Bob ni. Tak ada. Weh, macam dah kena rasuk budak ni. Ambil kau. Ya. Nasib baik. Kau okey tak? Weh, macam aku kena rasuk dengan setan tadi. Ya, memanglah kau. Itulah aku dah cakap jangan masuk. Kau degil nak masuk. Tengok sekarang ni kau dah jadi apa? Tengok. Baik kau jalan dengan aku je. Aku tak setuju lah weh. Tak setuju pun tak setuju lah. Aku nak mati. Tak ada. Sekarang ni aku merayau. Aku sumpah surang. Surang kau seorang je. Kita kan ada dua. Weh, jangan risau weh. Tak apa, aku ada satu cara untuk buat macam ni. Sekarang ni aku ada satu cerita untuk kau. Cerita apa? Kita dah tak ada masa lagi ke? Macam mana kita nak macam ni? Aku takut. Weh, jangan takut. Kita akan tu berjuang sekali lagi. Berjuang. Kau ingat tak? Kita dah berjuang sepanjang mungkin. Aku ada satu buat cerita untuk kau. Apa tu, Kinga? Jangan risau weh. Aku ada cerita untuk kau. Kau kena dengar betul-betul. Sekarang ni mari dengar ya. Pada aku masuk ke NPC, aku duduk di sarung batal. Kita akan berjumpa dengan Kaufmo. Kaufmo ni adalah kawan satu-satunya aku, iaitu ialah dia menjadi glitch macam hitam. Walaupun perangai dia kita tak boleh terimakan. Sekarang ni kita perlu manjakan dia supaya dia tenangkan diri untuk menjejeti pada propaganda. Sekarang ni aku jadi risau kepada dia. Sekarang ni dia tak ada. Aku jadi kesorangan. Betul lah juga. Aku tak sempat nak jangan muka Kaufmo. Tu lah. Masa kau belum lahir lagi. Lepas aku baru masuk NPC tu, aku dah tengok muka dia. Aku tengok muka dia pun macam tak bahagia sangat. Sekarang ni aku rindu dia. Sekarang ni aku tak tahu macam mana kita nak escape. Sebab Kaufmo ada bagi tahu aku rumah ini sangat menyeramkan. Walau kalau kita sampai di ruangan ini,
Itu apa tu macam habuk-habuk. Kita kena tu. Kita kena tetap kena sedut nafas kita. Kau faham tak? Kita kan ada buat sedut nafas masa kita di mula-mula tu. Sekarang ni, mari kita cuba sedut nafas dekat ruang berhabuk ni. Weh, serius lah. Aku akan bercahaya dan gelap. Aku berwarna-warni. Sekarang, kau dah sedia? Ginga. Jangan macam tu, Ginga. Kita boleh ke bernafas tu? Dah lah jauh weh. Tapi betul juga ada cakap kau tu. Kita akan cuba sepanjang mungkin. Kita akan menjauhkan diri kita sampai ke hujung sana tu. Kita perlukan jaga kita. Kita kena jaga integriti kita. Integriti tu macam mana? Biar aku tolong kau macam mana kita nak lalu kawasan ni. Supaya kita boleh lalu ke ruangan ni. Serius lah kau. Kita boleh ke lalu ikut sana? Tapi aku rasa tak boleh lah. Aku tak nak lalu ikut sana. Aku takut aku kena sekali lagi. Jangan risau weh. Kita kena cuba. Kita kena bangkitkan diri kita. Sekarang ni, mari kita berulang bersama-sama. Pop ni, teruskan semangat kau. Kita boleh. Sekarang, lambaikan tangan aku dan kita akan cuba sama-sama. Jom buat ni. Okeylah. Sekarang, mana ada orang ni? Tu dia. Hai Pop ni. Korang sihat? Nasib baik korang selamat. Korang tak selamat. Korang ada luka-luka sikit. Kenapa ngajak tu? Yelah. Dia buat hal kat korang kan tadi. Eleng kau. Betul juga tu. Kita kena kurung dia dari penjara. Betul kat Pop ni? Betul. Tapi, saya kata, sekarang ni, mari kita balik. Aku dah malas duduk kat rumah hantu ni. Kita dah berulang-ulang kali kita masuk dalam ni. Tapi, korang ada jumpa Mak Kalimah tadi? Kita dah jumpa. Misi kita adalah berjaya. Sekarang, kita boleh balik dengan selamatnya. Malam. Tapi, potong-potong aku macam mana? Hai, kenapa dengan kau ni Zubul? Asyik-asyik kau. Asyik-asyik. Kau tak nak bertualangan. Asyik-asyik kau tak nak bertualangan. Benar aku... Sekarang ni diorang dah balik. Aku nak ambil diorang dulu. Kau jangan pergi mana-mana. Selamat kembali adventure aku. Boleh tak diam? Aku penat dengan kau. Pop ni. Tengok Kinga tu dah kenapa? Kinga. Dia apa? Pasti kena injection.